Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali dalam podcast Datuk Zaid Ibrahim. Apa khabar, Tok? Baik. Alhamdulillah. Tok, sebelum saya sampai ke sini tadi, saya dipahamkan Datuk daripada mahkamah. Ya. Jadi saya pun tak sempat nak tengok apa berita. Jadi apa sebenarnya kes Datuk pergi mahkamah ni? Ada kes apa, Tok? Oh, saya pergi hanya dengar je. Pergi dengar keputusan. Okey, kes apa? Kes Yusof Router lawan Anwar Ibrahim. Okey. Jadi kes Yusof Router ni dia saman Perdana Menteri kerana gangguan seksual. Okey, gangguan. Yang berlaku sebelum Anwar jadi PM lah. Okey. Saya ingat semasa dia jadi Wakil Rakyat Port Dickson. Ya. Tapi laporan Yusof Router terhadap kepada polis tidak ada membawa apa-apa kesan. Peguam negara tak ada ambil tindakan terhadap Perdana Menteri. Jadi Yusof Router Saman sivil lah. Saman sivil. Membuat tuntutan sivil kerana kawasan. Jadi kes ini sepatutnya berbicara 16 hari bulan Jun. Ya. Tapi Anwar dan peguam dia mengumpulkan bantahan untuk mencuba membuat penangguhan perbicaraan itu dengan membawa beberapa persoalan undang-undang yang mereka kata perlu ditentukan dahulu sebelum perbicaraan itu. Jadi mereka memperketengahkan 8 persoalan yang mereka kata berkisar kepada perlembagaan, kuasa-kuasa perlembagaan. Sama ada tuntutan seperti itu boleh dilakukan kepada seorang Perdana Menteri. Lebih kurang gitu. Tapi tadi Mahkamah Sivil Hakim Ros Mawar, dia hakim yang baik. Keputusan dia jelas, dia kata tak ada asas. Bantahan Anwar Ibrahim Perdana Menteri itu, dan dia mengarahkan perbicaraan diteruskan pada 16 hari bulan. Jadi alasan diberilah tadi oleh hakim. Tok, secara mudahnya dia punya kes ni, permohonan Anwar tu ialah maksudnya dia nak mohon kekebalan kan. Dia macam tu kan. Dia kata tak boleh saman dia lah. Ya, sebab mengganggu dia ni PM lah, macam-macam lah. Tak pernah orang buat ni permohonan seperti ini. Tapi mereka nampaknya benar-benar tak nak berdepan dengan Yusof Router pada saya lah. Lebih kurang macam tu lah maksud. Lebih kurang sampai bawa-bawa hujah-hujah artikel 5 lah, artikel 8 lah, artikel itu di dalam perlembagaan yang ditepis dengan mudah oleh hakim yang bijaksana. Jadi saya kagum lah dengan hakim kita ni. Kalau hakim semua macam ni, selamat Malaysia. Selamat. Tapi masalahnya tak semua macam tu. Apa lagi dia nak tahu dalam kes ni? Kes ni kita baca dia ditolak, tapi saya dengar juga dia Peguam Anwar dia dah memfailkan pun rayuan pula kepada Mahkamah Rayuan. Jadi adakah dia rayu ni kebarangkalian perbicaraan 16 tu akan tertangguh lagi? Itulah cubaan mereka lah. Mereka sudah tentu ada hak nak merayu. Tapi pada saya rayuan itu tidak ada prospek untuk menang. Kerana keputusan Hakim Ros Mawar tadi bersandarkan kepada keputusan Mahkamah Persekutuan. Mahkamah yang paling tinggi. Mahkamah rayuan tak boleh lari daripada keputusan mahkamah yang paling tinggi. Dia terikat. Rujukan dia. Mungkin ada hakim-hakim di Mahkamah Rayuan ni mungkin selesa dengan Anwar, tapi dia kena jaga juga maruah kehakiman, integriti dia. Keputusan yang dibuat oleh Ros Mawar tadi bersandarkan kepada keputusan Mahkamah Persekutuan yang paling tinggi, prinsip-prinsip yang ditetapkan. Jadi pada saya bolehlah buat rayuan, tapi tidak akan berjaya pada saya lah. Tapi saya juga nak pesan kepada Anwar lah, sebagai orang tua. Saya ni muda sikit. Muda pada dia. Muda sikit je.
Saya rasa muda saya 2-3 tahun lah. Saya nak bercadang kepada Saudara Datuk Seri Anwar, kes-kes macam ni tak usahlah cari helah nak tangguh, nak postpone, nak orang nampak semua ni, rakyat tahu. Kalau kita cuba menggunakan cara-cara tertentu kerana kita ada kuasa untuk mengelak daripada perbicaraan mahkamah terbuka, maka reputasi kita sebagai seorang reformis, seorang yang memperjuangkan ketelusan undang-undang, keluhuran perlembagaan akan terhakis. Kalau kita cuba nak mengelak daripada yang lagipun tuntutan Yusof Rautan ni, kita tak tahu kemas ke tak kemas, saya pun tak tahu. Mungkin gagal. Jadi, dan Perdana Menteri sendiri mengatakan itu semua tomahan, semua itu niat politik. Mana patut dia jawab di mahkamah lah. Lawan balik mahkamah lah. Apa takutnya nak berdepan dengan tuduhan yang begitu remeh, kan? Sepatutnya dia depan mahkamah. I answer you lah, kan? Jadi sebab itu saya takut. Ini sekali lagi reputasi Perdana Menteri dibawa untuk pertimbangan orang ramai ni. Reputasi dia, integriti dia, dan juga badan kehakiman. Kalau tak kena salah jaga, kita akan kembali kepada era di mana rakyat tidak percaya lagi ketelusan setengah hakim. Jadi kes-kes seperti ini merumitkan kita. Jadi sepatutnya saya nak seru kepada Perdana Menteri, proceed with the hearing. 2-3 hari benda sangat selesai lah. Lawat di mahkamah dan buktikan bahawa betul-betul tak ada apa. Tak ada apa. Kes tu tak ada fitnah ke apa semua. Habis cerita. Dan nama dia dibersihkan oleh mahkamah, kan? Itu yang paling. Kan dia selalu nak dibersihkan oleh mahkamah. Jadi saya pun tak tahu pasal nak apa peguam dia ada sebut dia peguam dia pagi tadi siaran akhbar, dia kata ada isu-isu yang besar yang melibatkan perlembagaan keutuhan Federal Constitution, pembagian persekutuan. Boy, macam-macam. Tapi dia sebut, saya baca tadi dia sebut setakat itu, tapi dia sebut detailnya apa yang menjejaskan tu. Itulah menjejaskan. Dia kata banyaklah hujah yang dikemukakan seperti yang telah dikemukakan di Mahkamah Tinggi. Sama jugalah. Sama lah. Dia kata itu ini tak ada pun. Dia tak menjejah kerja dia sebagai Perdana Menteri. Dan undang-undang tidak memberi immunity kepada Perdana Menteri. Dia sama sivil dia, kalau dia raja sendiri pun tak ada immunity kecuali tugas dalam melaksanakan tugas-tugas rasmi. Kan? Kalau raja sendiri pun buat salah peribadi, misalnya raja tak bayar hutang, dia boleh disaman. Dia pergi mahkamah lah. Mana ada pula immunity ni, Den? Ini konsep-konsep mengarut ni. Dr. Mahathir pun tak pernah minta immunity ni. Kita dulu, saya garang betul dengan Dr. Mahathir. Saya kata dia macam Firaun, garang. Tapi itu masa saya marah dia dulu. Permohonan ini macam satu perkara yang tak bagus untuk Perdana Menteri lah. Maknanya patutnya dia macam seolah-olah satu tindakan yang desperate. Orang putih kata desperate atau terdesak. Orang kata Allah, orang saman kamu pergi cari perlindungan undang-undang lah, peguam lah, itu undang-undang. Apa benda ni? Kan? Jadi saya rasa isu seperti inilah yang menyebabkan reputasi kita akan terjejas. Jadi lebih baik kita berterus terang, kita lawan, pergi mahkamah open. Dan kalau saya nak mencadangkan, kalau dia lawan, patutnya dia tak payah buat benda-benda macam ni. Dia lawan dan dia dapatkan peguam yang hebat lah untuk dia berlawan. Dia memang dia boleh cari peguam. Sepatutnya kan. Dia peguam dia memang hebat-hebat. Dia Perdana Menteri. Bila kalau dah hebat, kenapa dia nak mohon lagi? Itu yang jadi isunya. Itulah, itu saya pun tak tahu lah siapa nasihat dia. Itulah.
Anwar ni banyak penasihat sangat kot. Kalau dia teruskan, saya rasa benda ni dia tak terdedah kepada sangkaan-sangkaan orang rakyat kan. Itu yang menjadi masalah sekarang. Tapi tak apalah, walaupun Mahkamah Rayuan akan menetapkan tarikh lah kot. Kalau Mahkamah Rayuan buat tetap tarikh, saya pun nak pergi dengar lagi ni. Sekarang ni saya dah jadi macam reporter lah. Jadi kalau Mahkamah Rayuan, dia mungkin ke Mahkamah Rayuan ni boleh buat keputusan sebelum 16 ni? Apa tak boleh? Malam ni pun boleh. Kalau dia nak buat, boleh panggil bersidang cepat lah maknanya. Dia mahkamah ni sebab tarikh tu dah tetap kan. Kalau tangguh nanti 16 bulan. Jadi kalau ada perintah daripada Mahkamah Rayuan kata perbicaraan mesti ditangguh sebab gini-gini, maka Hakim Rosmawar terpaksa ikut lah. Sebab dia bawah daripada dia Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan tinggi lagi. Tinggi lagi. Maksud tuan tapi benda-benda macam ni kita tak nak speculate sangat. Tak nak membuat andaian yang terlalu banyak. Tapi tidak baik untuk negara kita. Kes simple, kes civil macam ni pun menjadi masalah. Patut diselesaikan cepat. Kerana perlembagaan memberi hak kepada semua rakyat. Itu yang mustahil. Sama. Kalau rakyat Yusof Router ni rakyat biasa pun dia ada hak. Jadi bila dia pergi mahkamah, kita tak boleh nak cuba nak elak lah. Walaupun kita Perdana Menteri, kita jawab kan? Besok dia jadi Perdana Menteri, besok jangan buat perangai macam ni. Betul tak? Dia kena berani lah. Kata orang, okey, dah habis lah kes Yusof Router Ibrahim ni. Saya nak cakap satu kes lagi, boleh tak? Boleh. Saya nak cadangkan kepada dia. Saya tadi makan tengah hari dengan seorang penyokong kuat PN, Perikatan Nasional. Saya makan, tapi sebab saya yang bayar makan tu, saya berani sikit. Jadi kalau orang bayar, kita kena slow sikit lah nak. Kalau orang bayar, itu adat dia. Kalau kamu makan, bila orang jemput, bila kamu makan, kamu dengar je lah. Tapi sebab itu UMNO dia pergi London ni, siapa bayar itu mustahak. Kalau ada orang tertentu yang bayar, yang 12 orang tu kena dengar je lah. Tak boleh nak tak boleh. Tapi kalau seperti yang dikatakan, saya baca berita lah, mereka kata semua bayar sendiri. Mana ada UMNO bayar sendiri din. Saya 28 tahun kita UMNO, pernah UMNO. Kita pernah mana ada UMNO bayar sendiri kat London. Saya 28 tahun. Saya pada juga orang ajak zaman dulu pergi dengar-dengar. Dan UMNO ni memang biasa dia pergi rombongan sana, pergi rombongan sini. Dan yang ikut ni tak pernah bayar sendiri lah sebenarnya. Tapi nak kata pergi London 12 orang bayar sendiri, itu mustahil lah. Itu ini yang susah saya dengan politik Melayu ni. Benda macam ni pun nak kelentong. Tak payahlah kelentong, kata it's okay, kawan saya dia bayar duit, dia bayar. What's wrong with that? Apa salahnya? Dia belanja saya, apa salahnya? Cuma saya nak balik kepada siapa bayar. Mustahak dia. Kalau di London, kalau lah Zahid Hamidi bayar, ni andaian saya, jangan tuduh saya pula. Kalau dia bayar, maka yang 12 orang tu kena dengar je lah. Kalau Zahid Hamidi kata kita kena terima KJ masuk, kamu semua diam. Okey lah. Yes sir. Misalnya. Janganlah pula kamu petikai pasal apa dia jadi menteri. Orang lain tak boleh. Jangan petikai. Ini keputusan Presiden. Itu contoh saya lah. Kalau dia bayar semua. Balik pada cerita saya tadi lah. Yang makan tadi. Saya bayar. Jadi saya berani lah sikit. Walaupun dia penyokong kuat PN. Saya kata abang, saya panggil dia abang walaupun dia muda. Okey. Saya baru nak tanya. Dia lebih tua. Dia banyak muda pada saya. Saya panggil dia abang, itu sajalah. Abang, kamu cakap Perikatan Nasional ni siapa sebenarnya? Saya provoke dia sikit lah. Yang saya tahu, Parti PAS Bersatu. Lepas tu adalah bunyi juga PN kadang-kadang.
tu ada Muafakat Nasional. Dulu ada Muafakat. Yang mana satu ni? Anwar Musa. Dia backup lagi. Jadi saya kata, siapa sebenarnya PN ni? Siapa? Siapa ketua? Dia dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Dia kata, yalah Tan Sri Muhyiddin yang mulakan. Itu jadi dia lah presiden. Saya kata, yalah itu dulu. Sekarang ni siapa jadi ketua? Untuk ke depan, untuk PR2016. Lagipun ketua pembangkang Hamzah Zainuddin. Lepas tu pas pula ada pula urut-urut nak orang dia. Jadi siapa ketua? Jadi saya garang sikit. Jadi saya kata, kalau nak bertanding, tak bolehlah macam ni. You got to be firm lah. Nak lawan Anwar Ibrahim bukan main-main. Dia kena betul-betul. Dia kena betul-betul. Terima pilih seorang lawan. Boleh berdepan dengan Anwar Ibrahim. Boleh debate dengan Anwar Ibrahim. Boleh hari-hari sangka dia. Jadi saya pun garang sikit lah. Pasal bayar tadi lah. Pasal saya bayar. Jadi saya nasihat dia lah. Akhir sekali saya kata, saya lobby sikit lah. Saya kata Hafizi tu ambil lah. Ambil lah Hafizi. Dia tu kalau nak lawan Anwar, dia kena ambil Hafizi. Kan? Takkanlah Muhyiddin boleh lawan Anwar. Tak boleh. Cakap pun dah kalah lah. Betul. Bukan maksudnya Muhyiddin tak ada guna, tapi percakapan Muhyiddin ni dia lembut, dia orang Johor. Dia orang Johor, dia karakter lembut. Dia karakter lembut. Karakter dia lain. Sedangkan Rafizi ni ada ciri-ciri adiawan. Dia orang Terengganu, dia garang sikit. Melawan juga ada. Melawan. Kita nak orang macam tu. Saya kata dia lah, ambil lah Rafizi. Tu dia kata, Rafizi susah kita nak terima ni, Datuk. Sebab? Apa sah? Dia ni susah nak kawal. Aku kata, astagfirullah. Kamu ni dia bunyi macam UMNO juga. Mesti nak kawal. Nak kawal lah je orang. Tak payahlah kawal dia. Guna dia untuk jatuhkan Anwar. Itu tujuan dia. Apa nak guna? Apa nak kawal dia kan? Kemudian? Tapi tanggapan saya, dia kata bolehlah mereka bincang lah apa-apa, tapi saya rasa susah lah. Sebab mereka semua ni semua nak tengok, takut saya kata takkanlah Rafizi nak jadi ketua biar satu kan, dia jadi ketua PAS kan? Bagilah dia ahli parlimen mana-mana. Tapi gunakan dia punya lah. Kalau dia jadi menteri, apa salahnya? Dia ada pengalaman. Kebolehan dia tu gunakan. Bagilah dia menteri apa-apa kan. Bagi dia jaga Petronas ke. Dia dulu Petronas. Dia pernah kerja Petronas. Jadi dia faham kan. Kita kena buat macam tu lah. Kata barulah sama ada dia suka tak suka ke. Saya cakap kat dia orang, saya kata Rafizi ni dia sekarang ni dia rasa dia macam hero lah di PKR kan? Sebab dia banyak penyokong dalam PKR. Tapi dia takkan dapat kursi yang sesuai. Siapa nak bagi dia? Kursi dah habis lah dia dalam PKR. Dia tak dapat lah. Kalau kursi tak elok, nanti kalah besok jaya kan? Ambil lah orang yang bagi kursi yang sesuai. Ambil jumpa Tok Guru Hadi Awang dapat kursi Terengganu 100% menang. Betul tak? Saya pun kalau dapat kebangkitan tapi mendengar Tuan Ibrahim, marah Tuan Ibrahim. Nak ambil kursi aku ni. Dia kata Zaid ni kurang asam. Tapi sebagai contoh bagi Rafizi Terengganu, dia orang Terengganu. Give him a seat dan bercakap dia, if we form government, we give you a minister. Jadi betul tak? Tapi PN ni dia kena cepat lah tu. Dan kena cepat dia kena buat sesuatu lah. Kena berani sikit lah. Cakap dia tak ada PN dah. Somebody, saya dah cakap dia orang tadi, jangan cakap PN. Kata tak ada PN. Cakap PAS kan bersatu. Somebody has to say. Somebody has to be the leader lah. PAS kata, okay Rafizi, this is my offer. Misalnya. Dan kita perlu kepada orang Melayu nakkan satu gagasan kepimpinan yang mantap. Yang boleh mereka percaya. Tak kira lah Melayu daripada
Bersatu ke bekas UMNO ke bekas PKR, tak kisah. Ke bekas DAP ke tak kira lah, ambil semua orang Melayu yang boleh yang rakyat boleh percaya. A collective leadership. Orang Putih kata. Mereka lah yang kita kedepankan untuk pilihan raya. Kita boleh lawan lah arwah. Betul tak dia? Ya, betul. Bukan kita lah, maknanya kumpulan ni lah. Kita ni podcast nak ada collect duit pun tak dapat lagi kan. Dia problemnya tu PN ni ialah macam saya sebutlah PN balik kan. Dia pengurusi PN Muhyiddin, ketua Mangkang Hamzah, yang paling banyak kursi PAS. Jadi kapal tu masih berlegar kat situ. Jadi dia takkan bergerak ke mana-mana selagi tak ada ketua. Ini dah bulan 6 ni. Saya beringatkan kawan saya tadi, kalau tak silap saya, Anwar akan buat pilihan raya tahun depan. Saya beritahu dia. Anwar pun dia ni pintar orang dia. Anwar ni dari segi politik. Saya tabik dia. Lepas 3 tahun apa kata dia lincah. Lincah. Licik. Lincah. Macam pemain bola lincah. Pemain Anwar dia tengok. Dia pun duk perhati ni. Siapa PN ni siapa? Ku tak ada bunyi, tak ada nampak apa-apa. Sak buat pilihan raya. Dia buat pilihan raya. Kan? Tahun depan kita tak ada masa. Rakyat menunggu-nunggu ni. Janganlah kita, kalau nak politik, biarlah kita lawan betul-betul. Berapa hati kalah menang tu soal lain. Betul Din? Betul. Janganlah jadi macam Manchester United. Saya tak suka ni Din. Manchester United ni lemah je. Kan nama glamour. Tapi lemah. Main dengan Malaysia pun kalah. Jadi balik kepada politik Din. Balik kepada politik kita lah. Dia tolong sikit lah dalam penulisan Din tu. Dia jangan berharap-harap lah. PAS harapkan UMNO. Dia harapkan Hamzah harapkan Azmi harapkan. Tak. Semua takut. Ni kumpulan-kumpulan itu tak boleh berfungsi lagi dah. Kita kena cari merayu kepada rakyat semua. Mengajak mereka bersama-sama menuntut kembali hak kita. Dahlah Sarawak ambil minyak kita. Sabah tak bagi kita masuk negeri dia. Macam-macam berlaku. Kita pula berkecamuk macam tu. Kita bercamuk tak tahu apa. Dahlah Cina mari makin hari makin ramai. Banyak macam isu. Nak beli minyak gas susah. Jadi saya rasa rakyat menunggu kepimpinan yang disebut tadi. Saya rasa selepas Rafizi pun dia sebut selepas 17 dia bila dah rasmi dia berhenti, dia kata dia ada plan. Tapi saya rasa dalam selain daripada plan tu, Mangkang juga kena bincang, kena cepatlah bertemu dengan Rafizi ni, apa yang kita nak buat ni. Sebab Rafizi ni saya rasa dia dah tak ada tempat dalam PKR ni. Walaupun dia masih PKR, tapi dia tak ada tempat untuk PRU akan datang. So mereka ni kena cepat panggil dia untuk jadikan satu kumpulan untuk bergerak ke depan. Saya setujulah. Kolektif. Ya. Kita tak kira dia parti mana. Walaupun dia bekas ini bekas Parti Rakyat ke, bekas PSM ke, bekas UMNO. Kita kumpul semua. Kumpul semua yang terbaik lah. Dan mutamakkan siapa calon Perdana Menteri. Mutamakkan calon Perdana Menteri. Mutamakkan apa janji kita kepada lepas tu roadshow lah. Lepas tu kita buat roadshow. Roadshow lah. Kalau Anwar seorang yang pada roadshow. Kan Din? Dulu kan Anwar. Dia kena buat roadshow. Bila ada ketetapan, dia kena buat roadshow. Saya pun dah naik semangat balik kalau ada roadshow. Mestilah ada roadshow tu. Ada roadshow macam mana rakyat nak sokong. Kita buat roadshow lah sikit kan. Kita cari nama baru lah. Tak payah PN ni. Kadang-kadang ada bosan saya PN ni. Nanti kita fikirkan nama lain. Kita fikir nama yang sedap sikit lah, yang boleh orang boleh terima. Sebab yalah, saya setuju juga dengan Atuk ni. PN ni nanti dia adalah orang kaitkan dengan kegagalan yang lepas apa semua kali kan, orang kaitkan dengan itu kan. Kita tak boleh, kita kena ke depan. Kena namakan satu gabungan baru yang nama yang lebih sesuai, nama yang lebih hebat, lebih cantik, dengan cara dasar dan janji kita. Kita tak perlu janji 100-200 perkara. Tak perlu buat macam Pakatan Harapan. Kita janji benda-benda pokok aja.
Dia branding ni tu. Branding ni Rafizi dia pandai tu. Yes. Kita janji rakyat kita tak akan jaya. Itu pun cukup lah ni. Jangan tidak ada kumpulan Malaysia ini yang tercicir. Yang tercicir, yang dianyai. Dari segi ekonomi, dari segi undang-undang, dari semua segi sekali. Rakyat ada pembelaan. Itu rakyat nak dengar sekarang ni. Betul. Rakyat nak pembelaan. Rakyat miskin pun kalau dia tahu dia ada orang nak tolong dia. Dia kata kita tahan dulu bos. Ada harapan. Ada harapan lah. Dulu mereka berduyun-duyun harap ke Anwar. Kita bersama. Bukan main, kita percaya. Jadi sekarang ni saya harap, saya ulang kepada penyokong-penyokong PN. Dan kepada buanglah PN itu, cari nama baru, gagasan kolektif, kepimpinan baru. Ayo, dan bergerak jangan terus. Tinggal mana-mana yang ingin bersama kita. Jangan takut nanti dia jadi presiden susah. Jangan fikir. Kalau gitu macam mana nak berjuang? Jangan fikir macam tu. Jangan fikir macam tu. Jangan fikir macam tu. Saya pun masih ingat dulu. Dulu dia macam di cerita sikit lah dia. Di masa Mao Zedong dia pada awal dia nak lawan Chiang Kai-shek, Parti Nasionalis Cina, tahun 40 lah, tahun berapa dah saya tak ingat lah, 38, 39 masa tu, sebelum Long March. 40-an. Mao Zedong belum lagi number one. Dia tidak number one. Dia ada 4 orang dalam Politburo masa tu. Sedikit lepas berjaya semua tu, orang angkat dia naik. Sebab dia punya terbukti lah dia punya. Kadang-kadang pemimpin ni kita tak payah tentu awal-awal. Kita berjaya dulu masa tu. Lepas tu baru kita nampak dia punya kelebihan. Kan? Kalau nak tentu awal-awal itu bukan namanya perjuangan tu. Itu nepotisme tu. Okey Den, saya rasa habis gitulah hari ni. Ada lagi ke? Satu lagi lah. Apa lagi nak cakap lagi? Saya pun dah tak ada modal lah. Cukup lah kita PN ni, cukup lah kita harapkan pimpinan PN dia jangan berlengah lagi, jangan rasa selesa macam dia macam tak ada apa-apa kan. Sedangkan macam-macam berlaku sebenarnya. Jadi dia kena bangkit cepatlah dan fikirkan apa macam mana. Satu dia Anwar dah buat Putrajaya Madani dah sekarang. Kota Madani. Kota Madani. Saya rasa kalau lambat sangat Selat Melaka tu akan jadi Selat Madani. Kota Madani. Jangan main dengan Anwar ni. Kan? Dia akan buat pelancaran 26 hari bulan. Jadi cergaslah sikit pada parti-parti yang ingin membela rakyat Malaysia. Kalau mereka nak jadi kerajaan lah. Kalau mereka nak jadi pembangkang, kekalkan macam sekarang. Nak jadi pembangkang tu buatlah macam sekarang. Relax. Boleh pension juga. Relax lah. Boleh lah macam tu. Okay, thank you. Okay, terima kasih.